Sound dia memang out lah. Nanti kena ada mikrofon lah. Sound out. Tak boleh Reza. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuwafi'u yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam bahagia, salam sejahtera yang saya muliakan Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Surah Luqman Al-Hakim. Alhamdulillah. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnianya kita dapat sama-sama berkumpul pada malam ini, sama-sama dapat menunaikan solat fardu maghrib dan sama-sama dapat kata orang menuntut ilmu. Dan ketahuilah bahawa di sisi tuan-tuan ada malaikat yang menjaga, insya-Allah, sebab malaikat akan memberi rahmat kepada mereka yang duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah. Saya dah sebulan lebih saya datang surau ni. Last kali tazkirah terawih. Last kali tazkirah saya kat sini bulan lepas. Minggu saya minggu raya masa tu. Jadi insyaAllah sebulan lebih lah kita jumpa pada malam ni kan. Semoga kita istiqamah terus melaksanakan ibadah. Sebab ada setengah orang ni dia hanya fokus kepada bulan Ramadan saja. Ada orang dia jadikan Ramadan ni sebagai ibadat bermusim. Sebab tu kadang-kadang kita tengok bulan Ramadan lah ramai orang datang ke masjid. Lepas Ramadan tak ada orang datang ke masjid. Sebab tu beza apa ulama-ulama tadarus kata, ahli masjid dengan tetamu masjid ada perbezaan. Tetamu masjid orang yang datang bulan Ramadan saja. Tetapi ahli masjid sentiasa datang. Mana selain Ramadan pun dia sentiasa 5 waktu berada di masjid solat jemaah. Jadi semoga tuan-tuan semua dalam kalangan ahli masjid lah, bukan tetamu masjid, insya-Allah. Sebab tu tak terpakai istilah orang kata apa, mencari selipar yang hilang kepada ahli masjid. Mencari selipar hilang kepada tetamu masjid. Dia tak terpakai kat tetamu, dia terpakai kat ahli masjid. Sebab ahli ni orang sentiasa berada di masjid lah. Tetamu ni bulan Ramadan saja datang ke masjid, bulan lain tak datang ke masjid. Itu dipanggil ibadah bermusim. Ada semua orang buat macam tu. Jadi saya harap semoga kita dalam sentiasa istiqamah terus melaksanakan sepanjang bulan. Okey. InsyaAllah pada malam ni tuan-tuan, kita sekarang berada pada bulan Zulqa'dah. Malam ini 4 Zulqa'dah sebenarnya malam ni. 4 Zulqa'dah. Betul 4 Zulqa'dah. Okey. Bulan Zulqa'dah di antara bulan-bulan haram dalam Islam. Seperti mana Allah sebut dalam Quran, di sisi Allah ada 12 bulan. 4 daripadanya adalah haram, bulan haram lah. Tapi dalam ayat tu Allah tak sebut bulan apa. Tapi Nabi sebut dalam hadis, 3 dia berturut-turut, 1 terpisah. Okey, di antara bulan haramnya Zulqa'dah. Zulqa'dah dia apa? Bulan haram.
Zulqa'dah betul-betul. Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi terpisah, Rajab. Ini 4 bulan haram lah. Maknanya bulan haram ni bulan yang mulia lah maksudnya. Bulan yang mulia, dan kita dituntut kata orang upgrade ibadah kita pada 4 bulan haram ni. Dan kalau kita melakukan ibadah akan digandakan pahala, dan kalau kita melakukan dosa pun akan diperbesarkan dosa. Berbanding pada bulan-bulan lain, dosa tak digandakan, dosa tetap satu. Allah tulis, malaikat tulis dosa satu, tapi pahala digandakan, dosa tetap satu. Cumanya dosa tu diperbesarkan kalau kita buat dosa di bulan-bulan haram ini. Umpamanya kalau bulan-bulan lain dia buat dosa, dia dikenakan hukuman macam apa kata orang, kena sebat dengan kayu satu bulan, sebat dengan kayu. Kalau di bulan lain, kalau dia buat dosa di bulan haram, seolah dia kena sebat dengan besi. Itu sama, besi kayu. Itulah nak kata ibadat dia. Tapi dosa tak ada satu, dosa dia tulis satu, pahala digandakan. Jadi di bulan haram ini kita sama-sama lah banyakkan ibadat kita, seperti kita buat ibadat-ibadat lain, seperti yang buat solat sunat, puasa Isnin Khamis ke, puasa 3 hari pada di bulan-bulan Islam, 13, 14, 15 hari-hari putih tu. Itulah amal yang kita buat, banyakkan baca Quran, berzikir, target nak khatam Quran daripada bulan-bulan haram lah, termasuklah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Okey, baik. Dan untuk pada malam ni insyaAllah saya nak kongsi sikit berkaitan fiqh raya korban, fiqh korban. Sebab kita lagi sebulan kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha. Mungkin ada di antara kita dah pernah dengar lah sebelum ni, mungkin ramai dah ustaz-ustaz cerita dah berkaitan apa hakam fiqh berkaitan korban. Mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang lah, bila ada setahun sekali saja kan. InsyaAllah malam ni sama-sama kita kongsi, sama-sama saya nak kongsi sikit, kita share sikit. Okey, baik. Dalam sebuah hadis Nabi, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Nabi kata, tidak ada hari yang Allah lebih suka, yang lebih agung, yang Allah suka, melainkan 10 awal di bulan Zulhijjah. Maknanya 10 awal di bulan Zulhijjah ni adalah hari yang paling agung, paling besar di dalam Islam. Sehingga ada ulama merajihkan lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan. Dan ada ulama perincikan, kalau malam 10 Al-Qadar, siang 10 awal Zulhijjah. Sebab Nabi kata tidak ada hari yang Allah lebih suka melainkan 10 awal bulan Zulhijjah. Maknanya bermula 1 Zulhijjah harus sehingga 10 Zulhijjah adalah hari yang paling mulia berbanding hari-hari lain. Jadi kita dituntut baca sama juga, apa kata orang, mengupgrade ibadat kita, solat sunat, berzikir. Dan Imam Nawawi sebut boleh kita berpuasa tanggal 1 Zulhijjah sehingga hari kemudian 9 Zulhijjah, hari Arafah. Walaupun tidak ada nas dalil daripada Nabi SAW, Nabi berpuasa direct 1 sampai 9. Tapi berdasarkan hadis umum, tidak ada hari yang mulia yang Allah disuka melainkan 10 awal Zulhijjah. Jadi kita boleh berpuasa Isnin sampai 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah, hari kemudian lah 10 Zulhijjah. Tak boleh puasa lah 10 Zulhijjah, hari apa? Hari Raya, hari Arafah tu kan, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Jadi 1 hingga 9 Zulhijjah tu kita boleh berpuasa, kita solat sunat, solat sunat rawatib, solat witir, solat duha, qiyamul lail, khatam Quran. Dan yang paling kemuncak dia ibadah yang ibadat haji. Di antara 10 awal Zulhijjah tu ada ibadat haji. Seolah-olah terhimpun seluruh ibadah pada 10 awal Zulhijjah itu. Sehingga ada ulama macam tadi, ada ulama kata lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan. Sebab ayat Quran surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashri itu, walayalin ashri itu 10 yang akhir, 10 malam yang awal tu merujuk kepada 10 awal Zulhijjah. Kalau buka dalam tafsir Ibn Abbas, dikatakan 10 awal Zulhijjah. Jadi sebab tu ada ulama kata paling afdal, lebih afdal daripada 10 malam akhir Ramadan. Jadi kita pun sama-sama lah kita berdoa kepada Allah supaya kita dapat bertemu. Lebih kurang sebulan lagi kita akan bertemu bulan Zulhijjah. Okey, baik. Kita cerita sikit pasal korban. Korban. Okey, baik. Dalam Islam ini ada ibadat yang dia panggil, pertama ibadat tubuh badan dan juga ibadat harta. Okey, macam tu.
Ada yang digabung sekaligus, ibadat tubuh badan melibatkan tubuh badan kita, dan ibadat yang melibatkan harta, kita kena keluar duit. Okey. Ibadat yang hanya tubuh badan saja ialah solat lah. Solat saja ibadat tubuh badan, tak ada mengeluarkan duit apa-apa. Ibadat yang hanya tubuh badan tetapi poin dia adalah mengekang nafsu kita, ibadat puasa. Untuk ibadat yang hanya melibatkan harta saja, tidak melibatkan tubuh badan, zakat. Kita ada zakat apa? Zakat ternakan, zakat emas, zakat pendapatan, macam zakat lah. Dan ada ibadat melibatkan tubuh badan, melibatkan harta, yang ini haji. Sebab haji ni kalau nak pergi, Islam kata ada tiga aspek, mampu dia 3 aspek. Yang pertama kewangan, perjalanan yang selamat dan kesihatan. Dia melibatkan tubuh badan kita dan melibatkan juga kewangan. Dan ada satu lagi ibadat, dia melibatkan kewangan dan menumpahkan darah, yang ni sembelih korban lah. Yang kita buat setahun sekali tu hari Adha. Okey, apa makna korban? Korban ni maksudnya binatang yang disembelih, binatang ternakan yang semata-mata untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna korban yang dipanggil bahasa Arab dipanggil udhiyah, udhiyah. Ada satu lagi istilah dipanggil hadiyu. Tapi hadiyu ni dia khas binatang korban juga, binatang ternakan khas ketika di tanah haram. Itu khasnya, itu hadiyu dipanggil. Maknanya sembelih di Mekah lah, di Mina ke, di Musdalifah, di Miqat. Tapi bila sebut udhiyah selain daripada tanah haram, sebut udhiyah Allah maksudnya korban. Okey. Dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli lirabbika wanhar", maka solatlah kamu dan sembelihlah. Okey, ayat itu menunjukkan adalah solat dan sembelih, bermakna hari raya Aidil Adha. Hari raya Aidil Adha ni nak banding dengan hari raya Aidilfitri. Hari Aidil Adha lebih mulia daripada Aidilfitri sebenarnya. Tapi di tempat kita terbalik kan, orang lebih mengagungkan hari Aidilfitri daripada Aidil Adha. Tak, padahal raya tengok raya 1 Syawal kan. Ada apa Aidilfitri, raya 1 Syawal je. Aidil Adha raya dia 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Sebab tu kita bertakbir kan, kita takbir kalau kita kata takbir muqayyad tu, takbir yang takbir yang ada kaitan dengan solat tu, bermula pada tanggal 9 Zulhijjah solat subuh. Dah bertakbir dah sebenarnya. Takbir umum selain daripada solat 1 Zulhijjah dah bertakbir dah. Tapi kalau raya Aidilfitri, kita takbir bermula pada tanggal 1 Syawal malam tu. Malam 1 Syawal tu baru kita takbir. Sampai imam naik baca khutbah, tamat pada takbir lagi dah. Adapun raya Adha sampai 13 Zulhijjah bertakbir. Di situ menunjukkan raya Adha lebih utama, lebih mulia pada Aidilfitri. Tapi tempat kita ni terbalik lah. Saya rasa macam rugi tau. Sebab rugi. Sebab kalau hari raya Aidilfitri, orang kita berkumpulan nak cari duit lah kata orang, bisnes ni. Tapi ada orang buat. Mana ada, tak ada kan. Rugi namanya. Jadi rasa benda tu dah jadi adat budaya, tak nak tukar lagi lah. Sebab bila-bila macam tu je lah kot. Okey, ayat Quran yang masuk tadi, surah Al-Kautsar, "Fasholli lirabbika wanhar", ini menunjukkan hari raya Aidil Adha. Maksudnya kita solat dan kita sembelih. Okey, binatang korban yang disebut korban yang dipanggil bahimatul an'am tu adalah binatang ternakan yang berkaki 4. Berkaki 4. Banyak binatang berkaki 4. Kucing pun kaki 4 juga. Kucing, kuda kaki 4, anjing kaki 4, semua kaki 4. Banyak kaki 4, harimau kaki 4 kan. Tapi kita tambah satu lagi, binatang ternakan yang berkaki 4, yang secara rutin harian dia berjalan slow motion. Slow ya. Itu dipanggil binatang ternakan, macam unta, lembu, kerbau, kambing. Itu ada binatang ternakan yang boleh dibuat korban. Adapun selain daripada itu tidak ada lah. Dan mengikut kata orang, perbuatan Nabi dan juga para sahabat, tak pernah lagi Nabi dan sahabat korban selain daripada 4 jenis saja tu: unta, lembu, kerbau dan juga kambing. Kambing pula banyaklah jenis dia. Kalau pergi pergi negara Arab, kambing diorang tu berbeza dengan kambing kat Malaysia ni kita ni. Diorang kambing nak dia tak ada ekor, ada tanduk, macam tu jadi kambing. Itu semua boleh buat korban lah. Unta, lembu, kerbau, kambing. Dan sama juga dengan akikah. Akikah pun sama.
unta, kambing, lembu, kerbau. Ada pernah seorang ni, saya pernah jumpa, dia tanya, boleh tak korban dengan ayam? Nak cari ilmu orang ada kan? Korban ayam boleh tak? Ayam ada kaki waktu kan? Sebab apa? Dia faham satu hadis ni. Hadis yang mana dia baca satu hadis ni, kan kalau kita datang awal solat Jumaat, yang datang awal yang Nabi sebut, sesiapa yang datang awal berkorban seekor unta, seekor lembu, seekor sampailah seekor ayam. Jadi dia kata, ni hadis Nabi kata korban seekor ayam, jadi saya nak korban ayam. Itu masalah kan. Sebab tu kata orang tu, fiqah ni bukan dengan akal, dia fiqah nas, Quran, hadis. Tu dia. Kalau macam tu, kalau kita guna akal, kenapa kita keluar angin, kita tak basuh punggung, kita tiada wudu? Sebab tu basuh punggung lah, kan? Itu sebab tu. Sebab Islam ini terbina Quran, hadis, bukan pakai akal. Itu dia. Okey. Jadi clear kan? Binatang ternakan disebut unta, kambing, lembu dan kerbau. Okey. Unta 7 bahagian, unta, lembu, kerbau samalah, dia boleh 7 bahagian. Dalam satu ekor tu 7 bahagian. Kambing hanya seorang, hanya 1 ekor kambing. Dan sebab tu ada ulama berbeza pendapat lah, mana yang afdal, kambing ke unta atau lembu atau kerbau? Mana yang afdal? Ada ulama kata kambing lah afdal, sebab kambing ni tak ada kongsi, dia seekor je kan, seorang seekor kan, jadi tak ada kongsi. Jadi kata kambing lebih afdal daripada segala-galanya yang unta, lembu semua tu lah. Ada ulama kata tak, unta lagi afdal sebab unta besar, kambing kecil je. Ini dari sudut afdaliyah ialah mana-mana lah kita rasa ikut kemampuan kita, kita korban. Sebab tu dari sudut hukum, ada pandangan ulama kata korban ini wajib. Ada ulama kata wajib. Antaranya pandangan mazhab Imam Abu Hanifah. Dia kata korban wajib bagi mereka yang mampu. Jadi siapa tak berkorban, di sisi pendapat Imam Abu Hanifah adalah berdosa. Sebab Imam Abu Hanifah ni dia ada pandangan dia yang agak ganjil sikit berbanding mazhab Imam lain. Contoh dalam fiqh mazhab lain, solat fardu wajib samalah, solat fardu wajib ada 5. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, solat wajib ada 8. Ada 8. Okey, 5 tu dah wajib lah, 5 tu. Dia tambah lagi solat witir, solat sebelum subuh dengan solat hari raya. Ini pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan hukum korban adalah wajib bagi yang mampu. Tetapi majoriti ulama, jumhur ulama mengatakan korban ini adalah sunat muakkad, adalah sunat yang sangat dituntut, yang mana Nabi tak pernah tinggalkan. Setiap tahun Nabi akan buat dan diikuti oleh para sahabat. Sebab Nabi duduk di Mekah, Nabi duduk di Madinah 11 tahun. Jadi sepanjang 11 tahun Nabi di Madinah tu ada riwayat kata 9 kali Nabi korban. Jadi di situ menunjukkan seperti Imam Abu Hanifah kata wajib. Dia kata sebab berikut perbuatan Nabi, Nabi tak pernah tinggal ibarat korban. Jadi kita pun cubalah berazam, setiap tahun kita akan berkorban, setiap tahun kita akan berkorban. Ada setengah orang dia nak cari yang murah dia kan. Dia dari sudut nak cari yang murah ni, ulama kata kalau dia mampu, kata orang mampu, memang dia cukup dari sudut kewangan, boleh. Kata orang sekarang ni satu bahagian lebih kurang 800, 850, dia buat gitulah, 850, ada sampai 1000 kan. Dia cuba cari yang murah. Okay, dari sudut itu sebenarnya kurang pahala lah, dari sudut tu kurang pahala. Kalau dia mampu beli yang mahal tapi dia buat, itu tak patutlah sepatutnya. Nama pun korban kan, kita korban, betul tak? Nama pun korban, pengorbanan kita keluar duit hanya setahun sekali saja pun, betul tak? Setahun sekali, bukannya setiap bulan. Sebab tu kalau ada orang pakai kereta mahal, kereta Mercedes, kereta Audi, BMW, bayar dekat hampir dekat 2,000 juga lah sebulan kan, ada setengah kereta. Tapi bila korban cari murah, tak patut lah macam tu kan? Tak patut sangat. Okay, jadi itu hukum korban lah. Okay. Dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik, Anas bin Malik kata Nabi ni bila berkorban, Nabi akan korban 2 ekor kambing. Nabi akan korban 2 ekor kambing, kibasnya berwarna putih dan bertanduk. Baginda sendiri yang menyembelih keduanya, dan baginda telah menyebut nama Allah bertabis sambil meletakkan kaki di atas tengkuk kibas tersebut. Okey, jadi Anas kata Nabi korban 2 ekor kambing yang gemuk-gemuk,
yang sehat dan bertanduk yang berwarna putih. Okey, jadi ulama kata, kalau kita yang nak ikut cara Nabi, kalau kita nak ikut yang cara Nabi yang sempurna sekali, kita korban bertanduk, cari yang besar-besar, gemuk-gemuk, warna putih. Itu dari sudut yang sempurna je lah. Kalau kita nak pilih korban yang terbaik mengikut perbuatan Nabi SAW. Okey. Ada ulama kata tak apa, yang penting tanduk dan juga gemuk lah, besar, lembu dia sehat, kambing dia sehat. Cuba kalau satu ada dua pilihan. Kambing kurus ada tanduk, kambing gemuk tak ada tanduk. Kita nak pilih mana? Gemuk. Gemuk lah kan. Sebab tu kita tengok objektif korban ni apa dia? Objektif korban ni kita nak bagi daging. Ada orang buat stok tanduk? Tak ada orang buat stok tanduk kan? Tak ada orang buat stok tanduk. Jadi kita cari yang gemuk walaupun tak ada tanduk. Stok tanduk kan? Ini dah sudah mudah-mudahan je lah. Sebab kata orang ulama perincin kan. Yang terbaik sekali gemuk dan bertanduk. Itu yang terbaik sekali. Untuk kambing lah. Kalau lembu sama juga lah. Lembu macam mana yang betul kan. Saya pernah bertugas dekat Izin Korban sebelum ni. Jadi kat Izin Korban ni dia buat, bukan dia buat kat Malaysia kan, dia buat dekat luar negara, Kemboja, macam-macam lah luar negara. Jadi harga lembu paling mahal, harga lembu kambing semua paling mahal kat Palestin. Mahal kat Palestin. Harga lembu doang. Allah Ta'ala tak tahu sebab apa. Sebelik juga, saya tanya ketua dia tu, dia pun tak tahu dia kata sebab apa Palestin mahal. Yang lain semua mau murah sikit. Risiko. Allah malam mungkin kot sebab Palestin kan mahal. Lepas tu dia punya haiwan pula, kambing semua tu lembu tu besar. Bukannya macam yang dekat Malaysia ni, ada setengah kurus kan. Kemur dia sihat lah, besar-besar. Dia punya kambing, lembu semua tu. Itu pengalaman saya lah. Sebab saya kerja kat situ, jadi memang kat depan tu harga setiap hari tengok harga tu. Tu yang tahu tu harga dia. Okey. Jadi kita cari yang paling sempurna. Paling sempurna sekali bertanduk dan juga gemuk. Dia sempurna lah mengikut perbuatan Nabi lah. Tapi kalau macam saya kata tadi, kalau ada pilihan kurus, ada tanduk, gemuk tak ada tanduk, kita pilih gemuk lah. Sebab objektif korban ni nak sedekah kat orang daging tu. Dan kita makan daging tu. Sebab tu kadang-kadang kita bimbang. Ada setengah orang macam saya kata tadi, dia nak cari yang murah. Dia pergi merata kan. Apa sebelum Malaysia cari masjid ni kan banyak orang buat korban kan. Dia cari yang paling murah sekali. Dia cari yang murah, dia ambil yang paling murah sekali tu. Lepas tu dia kata, okey tuan-tuan semua, saya jemput tuan-tuan datang ke rumah saya, makan sup tulang. Tu je masalah, sup tulang tak ada cik yang murah kan. Daging tak ada. Dia jemput sup tulang. Jadi kita jangan macam tu lah. Nama pun korban macam tadi setahun sekali. Dan ibadah ini sangat agung. Dan namanya Nabi pun tak nampak. Macam saya tadi ada pada ulama kata, Imam Abu Hanifah kata, siapa yang tak buat korban, siapa yang mampu sengaja tak buat, dia berdosa. Okey, baik. Okey, ada satu lagi tafsiran. Hukum korban ni sunat. Kalau ikut majoriti ulama kata sunat muakkad korban ni. Tetapi kalau dia tentukan korban dia, contohlah dia kata, okay, tahun ini dia bukan kambing, contohlah dia bukan kambing ke lembu, ini korban aku pada tahun ini, maka dia jadi wajib. Dia jadi wajib sebab dia dah tentukan. Dia kata ini korban aku, ataupun dia kata sinilah bernazar memang wajib lah. Atau dia kata sekiranya aku dapat sekian, aku nak korban tahun ini, jadi wajib lah. Itu memang jadi wajib betul. Tapi kalau ditentukan inilah korban aku tahun ini, inilah binatang korban aku tahun ini, ada ulama kata jadi wajib. Maknanya bila dia tak buat, berdosa lah. Dia jadi wajib lah sebab dia dah tentukan korban tu. Bila wajib, tak boleh makan daging korban di bawah tanggungan dia juga tak boleh makan. Sebab hukum asalnya sunat. Kita daging korban ni kita sunat makan. Kita sunat makan daging korban. Jadi kalau dia kata wajib, inilah korban aku, maka di bawah tanggungannya mengikut fiqh mazhab Syafi'i tak boleh makan. Di fiqh mazhab Syafi'i lah. Walaupun di sana ada pandangan seperti pandangan mazhab Imam Ahmad, Imam Malik, dia kata tak ada beza, korban wajib sunat kita boleh makan. Tak ada beza. Tapi dalam fiqh mazhab Syafi'i kata korban wajib tak boleh makan, di bawah tanggungan pun tak boleh makan. Maksudnya
Seorang bapa dia kata korban aku ini, tahun ni korban aku, maknanya di bawah tanggungan dia, isteri dia ada anak pun, anak dia masih kecil lagi, semua tak payah makan. Itu ada. Itu korban wajib. Macam mana? Dalam kitab disebut apabila dia mewajibkan ke atas dirinya untuk mendekat diri kepada Allah dengan korban seperti dia berkata, wajib ke atasku korban kerana Allah. Ketika itu korban menjadi wajib ke atasnya sebagaimana jika dia mewajibkan mana-mana ibadah lain. Dia macam nazar juga. Dikaitkan sesuatu kan, ada jadi wajib. Asalnya sunat, bila betul-betul jadi wajib. Jadi wajib dia ada hukum hakam dia tersendirilah. Dia tak rasa macam sunat lagi lah. Reminder boleh 10 minit kan? Ini reminder 15 minit 15 minit berapa setengah masuk lah. Okey, baik. Okey, satu isu yang timbul, satu persoalan. Bolehkah kita share korban? Maksudnya satu bahagian tu kita share lebih berseorang, 2, 3 nama ke 4, boleh ke tak? Okey. Ulama-ulama bersetuju, mengatakan, berkata hampir sepakat ulama lah mengatakan perkongsian korban tak sah. Maknanya satu bahagian hanya untuk satu nama. Dari 7 bahagian kan, 7 bahagian, maknanya seorang satu nama je lah. Tetapi kalau dia kongsi duit, contohlah kongsi duit kan, dalam satu keluarga tu dia kongsi duit. Okey, contoh sekarang harga 850 satu bahagian. Jadi nak kongsi ada berapa? Contohlah kongsi lah 50 ke, seorang 50, cukup 850 tu. Okey. Tapi nama dia seorang je lah. Kalau macam tu boleh, tak ada masalah. Yang jadi masalahnya dia share, satu bahagian tu share ramai-ramai. Sebab tu ada pernah berlaku, saya dipahamkan pernah berlaku, masjid buat korban. Masjid, satu organisasi, satu company buat korban. Berapa orang dalam tu? Dia mana boleh? Dia mana boleh? Ada 7 je. Yang buat korban ni individu, manusia. Masjid bukan individu. Masjid, surau, organisasi kan. Ini yang berlaku, ada pernah berlaku. Dia buat korban, dia ambil duit, tanam, okey ramai, beli satu kambing ke, seekor lembu dia buat. Tanpa tetapkan nama siapa-siapa. Tak boleh gitu, tak sah. Korban dia tak sah. Satu nama hanya untuk seorang. Tetapi kalau kongsi, macam saya cakap tadi, kongsi duit, kongsi nama tu siapalah, seorang tu nama dia. Apa itu boleh, sebab yang kongsi tu dapat pahala sedekah dia. Tapi yang dapat pahala korban tu nama tu lah. Ada seorang yang dapat pahala korban, yang bernama tu. Jadi nak buat macam mana? Sebenarnya macam ni je. Berdasarkan hadis yang saya baca tadi, Nabi korban 2 ekor kambing kibash. Jadi Nabi minta ke Aisyah, okey, Aisyah sila ambil pisau, asalkan lembu pisau, sebab Nabi dah sembelih. Kambing pertama Nabi sembelih, Nabi kata, inilah kambingku daripada Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi berdasarkan hadis ni, ulama kata kalau kita nak korban, seorang bapa dia korban seekor kambing contoh, dia niatkan sekali satu keluarga. Cakap, inilah korbanku dan seluruh ahli keluarga. Maknanya di bawah tanggungan ni semua masuk sekali, semua dapat. Itu cara dia. Tapi kalau cara yang saya cakap tadi itu tak boleh, tak sah. Maksudnya kumpul satu nama tu ramai, banyak satu bahagian tu ramai, ada banyak nama, tak boleh. Kalau niat boleh, berdasarkan perbuatan Nabi tadi. Sebab Nabi korban seekor kambing, Nabi kata inilah kambingku dan seluruh ahli keluarga ku. Itu satu kambing. Kambing yang satu lagi Nabi kata inilah kambingku dan untuk umatku yang tak berkorban. Jadi Nabi sayang kepada kita, Nabi dah tolong korban bagi mereka yang tak buat korban lagi. Itu betapa sayang Nabi kepada kita lah. Berdasarkan hadis ni, ulama kata pemerintah, ulil amri, dia boleh ambil harta daripada Baitul Mal, dia boleh buat korban macam tu. Contoh kita kata agung ke sultan, menteri besar, Perdana Menteri semua tu, dia boleh ambil harta daripada Baitul Mal, dia diniatkan ini korbanku dan seluruh rakyat di bawah di bawah jagaan pula. Boleh. Memang boleh. Berdasarkan perbuatan Nabi tadi. Jadi rugi tuan-tuan. Kalau kita tak buat macam tu, rugi. Sebab kalau kita tak ada macam tu, kita seorang yang dapat. Di bawah tanggungan kita tak dapat. Jadi itu cara dia sebenarnya. Adapun ada setengah orang macam saya dari Muhammad, dia pergi kongsi bahagian tu, tak boleh, tak sah bagi macam tu kongsi. Sebab satu ekor lembu hanya
7 bahagian, unta semua 7 bahagian dan untuk satu penama saja. Dia tak boleh lebih daripada 7. Apa kurang tak apa. Ada satu tu lah, seekor lembu tu ada 6 orang dia tak lama, tak cukup satu. Tak apa, boleh. Dia tak boleh lebih. Ini jadi masalah ni. Ada setengah orang macam tu. Sampai ada macam saya kata dia, masjid buat korban, surau, organisasi, company. Dalam satu company tu, berapa ratus staff ada dalam tu, dia buat korban satu bahagian. Macam mana tu? Tapi kalau kita nak bagi duit, tu lain cerita lah. Macam tadi, yang itu dapat pahala, pahala sedekah lah, pahala hadiah. Penama tu seorang, dia dapat pahala korban. Tapi kalau kita nak buat seluruh kita ni dapat korban, kita buat macam tadi. Yang Nabi kata, contoh macam seekor kambing kan. Seorang bapa, dia korban seekor kambing, dia cakaplah niat, inilah korbanku dan seluruh ahli di bawah tanggungan aku. Dapat semua korban. Itu cara dia. Dan berdasarkan hadis ni jugalah, boleh tak kita buat korban untuk orang yang dah meninggal? Kan kita dah meninggal kan, mak ayah kita dah meninggal, kenalan kita, anak kita kan, dia dah meninggal. Kalau ikutkan mazhab Syafi'i ni, nak buat korban untuk orang, dia kena minta izin. Jadi kalau orang dah meninggal, macam mana minta izin? Kan? Melainkan dia wasiat. Dia wasiat. Sebab mengikut perbuatan Nabi, tidak ada hadis yang sahih Nabi buat korban, inilah korban untuk anakku. Contoh sebab Nabi ada 7 orang anak kan. Anak lelaki, Qasim, Abdullah, Ibrahim semua meninggal waktu kecil. Ummu Kalsum, Ruqayyah pun meninggal waktu muda. Tapi tidak ada riwayat Nabi buat korban untuk anak-anak Nabi. Tidak ada. Contoh Siti Khadijah binti Khuwailid meninggal, Nabi tak ada buat. Ini untuk Khadijah, tak ada. Dengan sebab itu ulama kata tak sah kita buat korban untuk meninggal. Tetapi ulama cuba kiaskan hukum tu, boleh kita buat macam tu, macam umum tadi tu. Inilah korbanku dan semua di bawah tanggunganku. Itu boleh lah. Secara umum gitu je lah. Dan walaupun kita tak spesifikkan satu nama untuk orang yang meninggal ni kan. Jadi sudut fiqh mazhab Syafi'i kata memang tak boleh kita buat korban untuk meninggal, sebab dia kena minta izin buat korban untuk orang ni. Mereka dia wasiat. Itu satu cerita lah. Okey, baik. Kita pergi kepada apakah adab-adab untuk orang yang berkorban ni. Sunnah untuk orang berkorban ni. Okey. Yang pertama, sunnah untuk orang berkorban ni, apabila masuk yang 1 Zulhijjah, dia kena pastikan dia tidak boleh memotong kuku dan semua bulu-bulu yang ada di tubuh badan. Potong kuku dekat jari, kaki semualah. Bila masuk yang 1 Zulhijjah, sampailah sehingga binatang korban yang telah disembelih. Bermakna biasa sembelih 10 Zulhijjah kan. Sebab tu kita kena tahu binatang kita tu dah disembelih belum. Sebab ada setengah tempat tu bukan 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 baru sembelih. Ada setengah tempat. Sebab tu kita kena tahu, sebabnya kalau tidak, jenuh lah. Sebab tu awal-awal lagi, bila malam dah 28, 29 Zulkaidah tu, kita kena pastikan siap semua lah. Kalau orang rambut panjang, pergilah cepat-cepat mungkin. Kuku panjang, macam dia buat potong. Sebab bila masuk 1 Zulhijjah, sampai binatang korban kita disembelih, kita tak dibenarkan memotong kuku dan segala tubuh yang ada dalam bulu yang ada dalam tubuh badan. Ulama berbeza pandangan lah, apakah hukum dia. Mengikut pendapat saya ambil dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi sebut, dinapalkan pendapat Imam Dawud Al-Zahiri, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Rahawih, dan sebahagian ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan haram perbuatan dia. Siapa yang potong juga haram. Yang masuk korban, siapa yang potong juga perbuatan dia haram. Dia potong kuku dan potong bulu yang ada segala kat tubuh badan lah. Tetapi pendapat utama dalam fiqh mazhab Syafi'i kata makruh tahrim. Makruh ni dua, makruh tanzih, makruh tahrim. Makruh tahrim ni maksudnya makruh tu dah sampai ke peringkat haram tapi dia belum haram. Dalam fiqh mazhab Syafi'i, pendirian mazhab mengatakan sesiapa yang potong kuku juga, potong rambut ke bulu semua yang ada di bawah badan ni, makruh tahrim dia lah. Tapi ada ulama kata haram jadi tadi. Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahawih dan sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan haram. Sebab apa? Objektif dia, kita nak sama dengan orang yang pergi haji. Sebab orang pergi haji, bila dia ada niat ihram, dia tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut kan. Itulah dia. Jadi kita nak bagi sama supaya kita segala tubuh kita jadi saksi nanti di akhirat. Itu maksud dia, objektif dia tu. Ini saja dalam Islam ada larangan ni. Yang satu lagi pernah dengar tak? Perempuan yang haid tak boleh potong kuku atau rambut. Ada tak?
Itu tidak ada lah. Tidak ada mana-mana ulama cakap tak boleh. Kau nak potong kepala boleh. Kau nak potong. Nak kata boleh sangat lah tu. Sebenarnya tak ada untuk perempuan ni potonglah rambut kuku tak ada. Yang cuma dilarang ni orang masuk korban dengan orang yang telah niat ihram. Haji dan umrah itu saja. Ada pun perempuan haid tak masuk. Potong kuku dia tak potong bahasa kena dengar orang tanya. Dia kata soalan potong kuku. Ada buat mandi. Buat mandi kan? Betul lah, buat mandi kan. Kuku tu dia masa nak mandi tu dia bawa sekali. Dia nak mandi. Ini mengarut Tidak ada mana-mana ulama boleh kata begitu. Yang dilarang hanya orang masuk korban dan orang berniat haji dan umrah. Orang masuk korban saja dilarang. Ada pun yang tak masuk korban tak ada lah. Dia masuk korban saja. Yang maksudnya dia daftar ada korban tu, dah ada nama, dah siap. Dia sunat. Dia tidak potong kuku dan segala tubuh yang ada di badan. Bulunya ada di badan. Okay. Itu antara adab kita malam. Okay. Adab seterusnya, sunat-sunat dia menghadiri tempat binatang dia disembelih. Hadir. Dan yang terbaik sekali dia sembelih sendiri binatang korban dia. Seperti mana perbuatan Nabi tadi, Anas kata dengan tangan yang mulia Nabi sembelih 2 ekor kibas dan Nabi kata Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu Bismillahirrahmanirrahim bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim sebab tu surah At-Taubah tidak ada Bismillah di awal dia. Sebab bila nak menumpahkan darah, keluar darah, tak sesuai kita guna kalimah Ar-Rahmanir-Rahim. Sebab Ar-Rahmanir-Rahim ni maksud dia dengan nama Allah yang Maha lagi Maha Penyayang. Jadi masa nak sembelih tu Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksud dia, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Tak sesuai kita guna nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim bila menumpahkan darah. Jadi untuk orang yang masuk korban, yang terbaik sekali kalau dia tak boleh sembelih biasa orang ada setengah orang tak berani nak sembelih kan, takut kan. Sekurang-kurangnya dia hadir di tempat sembelihan tu. Dia datanglah, dia tengoklah binatang korban dia disembelih. Daripada perbuatan inilah, sunat inilah, ulama kata kita paling terbaik sekali, paling afdal sekali buat korban di tempat kita berhari raya. Di mana tempat kita berhari raya? Itu dia. Sebab tu kalau boleh yang terbaik kita buatlah di tempat kita, jangan kita buat di luar. Sebab bila kadang-kadang kat Malaysia ni harga tu berharga kan. Dia punya harga satu bahagian 800 kat 1000 pun dia. Saya dipahamkan, saya tengok kat masjid mana dia ada grade-grade dia. Sampai paling tinggi 2200 satu bahagian. Satu bahagian mungkin lembu semua ni lah. Satu orang jenis yang daging pun sebab itu yang terbaik lah. Jadi kita buat korban di tempat di mana kita berhari raya. Sebab kita hikmah ni kita dapat melihat sendiri bagaimana binatang korban kita tu disembelih dan ditumpah darah, kita dapat lihat sendirilah. Okey, baik. Antara pantang larang yang biasa orang kita terlepas pandang benda ni, memberi upah daging korban kepada tukang sembelih dan tukang lapar. Ni orang buat juga. Hadis nama buat tak boleh. Berdasarkan hadis daripada riwayat Sayyidina Ali, Ali kata, aku diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menyembelih 100 ekor unta. Okey, masa Nabi buat haji, Nabi telah korban 100 ekor unta dan Nabi sembelih 63 unta dengan tangan yang mulia. Baki lagi 37 tu Sayyidina Ali yang uruskan. Jadi Sayyidina Ali kata, aku diperintahkan oleh Nabi untuk uruskan 37 ekor unta tadi, dan Nabi juga larang memberi upah daging korban dan segala yang ada pada binatang korban itu kepada tukang sembelih dan tukang lapar. Sebab apa? Sebab bila kita bagi daging korban kepada tukang sembelih dan tukang lapar, artinya kita di situ ada satu pertaruhan macam judi. Kita beli tenaga, kita jual daging. Sebab tu ulama kata haram. Boleh kata hampir sepakat ulama lah, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Rushd yang kita ada Bidayatul Mujtahid. Dia kata hampir, sepengetahuan aku hampir sepakat ulama mengatakan haram kita memberi upah kepada tukang sembelih, tukang lapar dengan daging korban. Haram. Okey. Habis nak bagi apa? Bagi duit. Bagi duit. Sebab Sayyidina Ali cakap, kami bagi dengan harta kami sendiri. Bagi duit lah. Kalau dibagi dengan daging korban, perbuatan yang haram lah. Dia seperti judi. Kita nampak macam biasa, tapi sebenarnya judi. Sebab apa judi? Sebab judi ni kan dia satu pertaruhan kan. Pertaruhan maksudnya
balas membalas, ada tindak balas kan. Sekecil-kecil perkara pun kadang termasuk dalam judi. Contoh contohlah, ada dua orang ni, dia main badminton. Contoh, dia kata, kalau kau dapat kalahkan aku belanja kau makan. Kau dapat kalahkan aku, belanja kau makan. Tapi kalau aku dapat kalahkan kau belanja kau makan. Judi. Kita nampak tu biasa je, tapi sebenarnya judi. Itu judi tu. Tapi sebenarnya tu Azan. Bagi kemudian seperti Azan. Sampai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Okey, baik, Alhamdulillah. Kita sambung sikit lagi, lebih kurang minit sikit tu. Okey. Dilarang kita bagi upah kepada tukang sembelih dengan tukang lapah daging korban. Sebab dia ada unsur-unsur judi lah, kita kata ni. Dan berdasarkan hadis daripada Sayyidina Ali, Ali kata, kami menguruskan unta Nabi sebanyak 37 ekor dan Nabi larang kita memberi segala apa yang ada pada binatang korban itu sebagai upah kepada tukang sembelih dan tukang lapah. Jadi bagi apa? Bagi duit lah. Maksudnya bagi beza sikit, lain sikit duit. Maksudnya kita kumpul sama bagi duit kepada tukang sembelih dan tukang lapah. Okey, tetapi kalau
dia dapat, tukang sembelih, tukang lapar tu dapat daging seperti mana orang lain juga dapat. Itu tak apa. Maksud dia tak faham sama-sama beratu kan. Orang lain pun dapat, tukang sembelih, tukang lapar pun dapat. Itu tak apa. Jadi masalah. Dengan syarat tak ada lebih lah. Yang dilebihkan pula, ini untuk tukang sembelih lebih sikit, banyak sikit. Orang biasa dapat sikit je. Tak boleh gitu. Asalnya tak boleh bagi upah daging korban kepada tukang sembelih, tukang lapar. Tetapi kalau dia beratur sama seperti orang lain, itu dibenarkan, diharuskan lah. Dan benda ini seperti mana Imam Dunuri sebut, hampir sepakat ulama mengharamkan perbuatan ini. Dan fiqh mazhab Syafi'i antara yang sangat tegas dalam bab ni lah. Sebab dulu pernah berlaku juga benda ni, orang tua marah, orang tua. Sebab yang buat sembelih ni kadang orang tua, dia sembelih kan, dia tukang sembelih, tukang bersih, tukang apa semua. Dia marah, dia kata, asal tak boleh pula bagi daging korban, kami nak juga lagi. Dia kata mazhab Syafi'i kata boleh. Tak, mazhab Syafi'i antara yang menetap dalam masalah, tak boleh. Seorang ulama dia kata boleh, Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri kata harus bagi perkataran upah kepada tukang sembelih, tukang lapar daging korban. Tapi pendapat Imam Hasan Al-Basri ni sangat janggal lah. Dia bersendiri dalam masalah ini sebab jelas hadis Nabi dia jelas mengatakan tidak boleh memberi upah kepada tukang sembelih dan tukang lapar dengan daging korban. Okey. Saya rasa cukup sekadar itu dulu lah untuk pada malam ni. Dia menarik ni, kalau nak cerita lagi banyak hadis, kalau hadis tapi masa tak cukup. Okey. Saya rasa cukup sekarang itu dulu. Yang baik daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.